Kerajaan Persekutuan bersetuju menaikkan kadar pemberian mengikut bilangan orang atau capitation grant kepada kerajaan negeri sebanyak 25%, iaitu RM109 juta kepada RM548 juta dalam mesyuarat Majlis Kewangan Negara 2025 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis. Setiausaha Akhbar Kanan Perdana Menteri Tunku Nasrul Al-Baidah berkata ini adalah penyemakan pertama sejak 2002. Tunku Nasrul memaklumkan jumlah pemberian keseluruhan Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri turut meningkat kepada RM9.8 bilion pada 2025 berbanding RM9.3 bilion tahun lalu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berkata peningkatan peruntukan ini adalah untuk membantu kerajaan negeri menyempurnakan perkhidmatan kepada rakyat. Beliau juga menekankan kerajaan madani terus bertekad untuk memastikan hubungan dengan semua kerajaan negeri kekal utuh demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat Malaysia keseluruhannya. Mengenai mesyuarat ke-33, pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA telah berkata Koridor Ekonomi Wilayah Utara NCER berjaya menarik pelaburan berjumlah RM64.7 bilion serta mewujudkan lebih 14,000 peluang pekerjaan sepanjang tahun 2024. Katanya kerjasama strategik antara kerajaan dan ARM Holdings PLC pada raju reka bentuk chip terbesar dunia bakal memperkukuh industri semikonduktor dan kecerdasan buatan AI negara. Ini menunjukkan kepentingan membuat keputusan dengan pantas dalam mana-mana cadangan pelaburan yang dibawa oleh pelabur dalam dan luar negara.